Assalamualaikum guys. Rasanya dah lama tak jumpa korang. Kali ni saya nak kongsi satu prosedur yang wajib tahu oleh semua majikan, iaitu check out memo. Sebenarnya check out memo ini dikeluarkan oleh pihak immigration kepada pembantu rumah yang tidak mahu bekerja dengan majikan lagi dan pulang ke Indonesia untuk selamanya. Tujuan check out memo ini dikeluarkan oleh immigration supaya pembantu rumah itu tidak lagi aktif atas nama majikan, dan apabila majikan hendak mengambil pembantu rumah yang baru, so tidak ada masalah. Okey, ada dua kesan utama jika check out memo ini tidak dilakukan oleh majikan. Yang pertama, dia akan mengeluarkan wang sebanyak 250 untuk membayar sita kepada immigration. Okey, kesan yang kedua pula, pembantu rumah yang baru tidak akan boleh diambil oleh pihak majikan sehinggalah check out memo dikeluarkan. Okey, pihak majikan tak perlu bersusah payah berkenaan dengan check out memo ni. Pihak agensi kami akan menguruskan dari A sehingga Z. So kalau berminat untuk mendapatkan pembantu rumah, bolehlah hubungi kami.